Okay, so mai sini sebab nak minta kerja lah, nak interview jawatan kosong. So, apa motif kamu mai interview kat sini? Masih nak interview lah, nak cari kerja baru sebab saya dah resign dekat tempat lama dan saya rasa saya nak kerja kat sini nak pastikan company cik ini berjaya walaupun tak ada marketing. Jujur lah. Okey, saya jujur lah sebab macam ni, saya dah resign dekat sana sebab bos saya tu dia memang tak mahu saya naikkan company dia. Kalau boleh, dia nak company dia lagi merosot ni. Okay, lepas tu apa yang kamu boleh bagi dekat company ni? Okey, saya rasa apa yang saya boleh bagi, saya boleh berbakti dekat company ni dengan baik dan juga saya rasa saya boleh kick ataupun korbankan staff-staff cik yang malas-malas tu. Macam tu. Betul ke? Jujur tengok. Kalau ikutkan tak boleh pun, tapi tengoklah, saya try lah boleh kedok korbankan mereka tu. So, kalau mai kerja kat sini, berapa gaji yang kamu boleh expect kami nak bagi? Okey, kalau cakap pasal gaji kan, saya rasa dengan kebolehan yang saya ada ni, saya nak 6,000 lah, 6,000 sebulan. Bab gaji, company kami nak bagi peruntukan 2,000 sampai 2,500 je yang boleh. Hai cik, betul ke? Jujur tengok. Okey lah, 6,000.